masa untuk baca komik korang part 17. Kan hari tu aku ada tanya korang, kalau korang jumpa kucing kat tepi jalan, korang nak buat apa? Ambil kucing tu, lepas tu bagi jali. Jali kan dah ada kucing, buat apa nak tambah kucing lagi? Masak kucing tu. Kau makan kucing Aku hantar kat tempat jual kucing lah, apa susah? Kalau kedai jual kucing tu tutup macam mana? Kalau aku jumpa dia, aku akan cari keluarga dia balik, biar dia orang hidup bersama-sama. Wah, baiknya kau. Biar pi je, dia tahu macam mana nak jaga diri. Ya ke? Aku biar je lah, takkan nak panik pula. Ya tak, ya juga kan? Aku pergi hantar kucing ke rumah jiran aku. Kalau jiran kau tak nak macam mana? Aku bawa kucing tu, lepas tu aku boleh buat potong untuk raya haji. Mana ada orang korbankan kucing? Aku suruh masak nasi goreng untuk aku, lepas tu buat air matcha. Banyak cantik kau nak suruh kucing tu. Nak ambil, lepas tu joget-joget and dance. Boleh ke kucing buat red dance? Aku bawa dia balik, lepas tu namakan dia Izri. Nama aku juga yang kena. Nak bagi kat abang. Typo pula. Bawa balik sebab Izri pergi buang. Bila masa aku pergi buang? Jangan nak fitnah Inilah zaman sekarang. Aku bawa balik, lepas tu ajak pergi main Roblox. Kucing main Roblox? Okey, untuk part 18, aku nak tanya korang. Kalau korang jumpa buaya kat sungai, korang nak buat apa? Okey, itu saja. Selamat menaik komen.